Kenapa soalan pasal sambutan perayaan kaum boleh keluar dalam penilaian psikologi PTD? Sebab jawatan PTD bukan sekadar kerja pejabat. Ia melibatkan masyarakat pelbagai kaum, budaya dan agama. Contoh soalan. Sambutan perayaan pelbagai kaum di negara ini adalah berfaedah. Pilihan jawapan: A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak pasti. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah A. Sangat setuju. Kenapa? Sebab jawapan ni menunjukkan calon menghormati kepelbagaian budaya, mempunyai semangat perpaduan, bersikap terbuka, memahami realiti masyarakat majmuk di Malaysia. Dalam kerja PTD, pegawai perlu berurusan dengan semua lapisan masyarakat, menjaga keharmonian, memahami sensitiviti kaum dan budaya, bersikap profesional tanpa diskriminasi. Kalau pilih tidak setuju atau sangat tidak setuju, panel boleh nampak calon kurang toleransi, kurang keterbukaan sosial, tidak selari dengan nilai perpaduan negara. Soalan ni sebenarnya menguji toleransi, perpaduan, kesedaran sosial, sikap terbuka, profesionalisme penjawat awam. Ramai calon ingat penilaian psikologi hanya tengok personaliti individu, padahal banyak soalan sebenarnya menilai kesesuaian anda untuk bekerja dalam masyarakat berbilang kaum. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.